وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan ruang dan kesempatan kepada saya dan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita hadir, kita berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan keberadaan kita semua pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ni kita nak sambung kelas kita, pengajian kitab kita. Kita sampai kepada muka surat 17. Hadis yang ke-17. Muka surat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hafizahullah. Memelihara anak yatim. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Wa ashara bis sababatil wusta wa farraja bainahuma. Atau kama qala, rawahu al-Bukhari. Artinya, daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan penjaga anak yatim berada di dalam syurga seperti ini. Baginda mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah baginda sambil merenggangkan sedikit antara keduanya. Nabi kata, aku dengan penjaga anak yatim akan duduk dalam syurga macam ni. Nabi angkat jari tunjuk, Nabi bubuh jari tengah, Nabi renggang lagu tu. Maknanya apa dia?
Nabi renggang sikit, maknanya duduk sekali. Nabi memberikan jaminan. Bukan ustaz, bukan tok imam, bukan tok haji. Yang memberikan jaminan akan masuk ke dalam syurga, orang yang menjaga anak-anak yatim di dunia adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi jaminan. Nabi kata orang yang bela anak yatim dengan aku akan duduk dalam syurga macam ni. Nabi memberi jaminan. Maklumlah bukan ustaz yang memberi jaminan. Bukan tok haji yang memberi jaminan. Bukan. Yang memberi jaminan orang yang bela anak yatim ni masuk dalam syurga adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitan Nabi dengan syurga? Apa kaitan Nabi dengan syurga? Nabi dengan syurga, Nabi adalah manusia, insan yang pertama akan masuk ke dalam syurga. Disebut bahawa tidak ada sesiapa pun yang dibenarkan masuk ke dalam syurga sebelum baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Disebut ketika mana Nabi mengetuk pintu syurga. Ketika mana Nabi nak masuk dalam syurga, Nabi ketuk pintu syurga. Malaikat yang menjaga syurga tanya siapa? Dia duduk dalam syurga, dia tanya siapa ni? Bila pintu syurga dibuka, Nabi menyebut ana Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Lalu malaikat buka pintu syurga. Malaikat kata pada dia, aku diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam syurga dahulu kecuali kamu. Masuklah kamu ke dalam syurga. Nabi masuk. Lepas Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam setengah riwayat. Jadi bila Nabi ni maklum, dia menjadi manusia yang pertama, insan yang pertama masuk ke dalam syurga. Dan Nabi memberi jaminan. Orang yang bela anak yatim ni akan masuk dalam syurga. Agak-agak masuk tak? Masuk. Dia bukan takat masuk, dia masuk duduk dengan Nabi SAW. Kita ni kalau masuk dalam kapal terbang, contohlah masuk dalam kapal terbang. Kita masuk dalam kapal terbang. Satu kapal terbang tu semua orang ada. Tetapi kita masuk bukan duduk dekat tempat biasa. Kita duduk dekat business class. Duduk dalam business class, duduk dalam first class. Ada kapal terbang ni Pak Long. Dia siap ada suite. Suite ni dia ada bilik. Dalam kapal terbang tu kita masuk. Kalau tak silap saya lah, saya tengok dalam apa nama satu video ni, Ittihad ke apa kapal terbang. Yang kapal terbang hak kelas-kelas dunia tu. Dia ada suite, dia ada katil, dia ada ruang tamu, dia ada TV. Pak Long. Satu hala nak pergi ke mana itu dia tunjuk. Perjalanan dia lebih kurang dalam 4 jam saja. Satu hala nak pergi, seorang punya tiket 125,000. Kalau pergi ke Mekah, Razan pergi balik habis 300,000 tak ambil tiket saja. Lebih baik duduk kelas tegak belakang tu lah. Kelas keras pinggang kita duduk tu, kelas tegak belakang tu. Baru 2,500, 3,000. Pergi balik. Bukan pergi saja, pergi balik baru 3,000. Bayangkan kalau kita masuk dalam kapal terbang, kita tak duduk kelas tegak keras pinggang tu. Kita duduk kelas-kelas besar tu. Macam itulah orang yang masuk dalam syurga duduk dengan Nabi SAW. Keterangan. Anak yatim ialah anak yang kematian ayah ketika mereka masih hidup. Ketika mana mereka masih kecil dan belum balik. Tu yang dia nak abang tu, anak yatim ni siapa dia? Mereka yang kematian ayah. Mereka ni kematian ayah dan mereka ni masih kecil dan belum balik. Macam maklum Pak Long ni dia tak panggil belum balik, dia panggil buluk. Dia main umur ni dia kata saya pun anak yatim tak oi. Pak Long dan Mak Long ni bukan belum balik, buluk. Pak tak ada, mak tak ada.
Dan mereka ni masih kecil, belum balik. Mereka hidup dalam keadaan dahagakan kasih sayang seorang ayah, seperti kanak-kanak yang lain. Mereka juga ingin berbanja dengan ayah. Namun, apa akan daya, ajal maut sudah ditakdirkan. Sebagai hamba, kita perlu redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Budak-budak yang masih memerlukan kasih sayang seorang ayah, yang masih memerlukan kasih sayang seorang ibu. Sebab tu Allah Ta'ala syariatkan kita suruh nikah. Orang lelaki memerlukan orang perempuan, orang perempuan memerlukan orang lelaki. Tak payah duduk sembang. Satu orang suami kalau kematian isteri, dia akan menguruskan rumah tangga dalam keadaan yang tidak sempurna. Bukan dia tak boleh nak uruskan rumah tangga, tapi dia uruskan rumah tangga dalam keadaan yang tak apa-apa nak sempurna. Orang jantan. Satu rumah ada bini, dengan satu rumah bini tak ada. Beza. Orang tengok pokok bunga, orang tahu rumah ni ada orang perempuan ke tak. Kita ni maklum rumah kita ni ada orang perempuan lain, ada orang lelaki lain. Sama dengan rumah satu orang isteri yang tak ada suami. Dia ni janda dengan rumah duda. Beza. Kita hak nikah ni kita tahu lah Pak Long, kalau hidup kita ni bini tak ada. Cara bini ada pun pakai baju warna-warni, tambah bini tak ada. Dia Pak Long lebay warna merah, baju warna hijau, kain warna biru, selipar warna oren, serba traffic light. Tu cara bini duk ada. Cuba bini tak ada, maklum baju apa haram tak basuh. Baju dengan seluar jin lebih kurang. Nah, cuba tengok seluar jin orang jantan, terutamanya geng hak bujang dan pengotok. Ada yang bujang ni pembersih, bujang ni pengotok. Seluar jin haram tak ada basuh. Basuh tu maklum serba yang kelemah petak. Habis basuh ikan keli pun ada maklum. Dalam mesin basuh tu ikan keli dengan sebab benar tu ada. Berkelada ayam. Bayangkan kalau tak ada bini. Sama dengan orang perempuan kalau tak ada orang jantan, suami. Maklum tak boleh sembang menyekang lah. Ada benda maklum tak boleh buat kalau tanpa suami. Maklum tak payah duk menyekang. Tak ada apa, kami boleh buat semua. Tak payah duk menyekang. Mau kereta saya pecah ke tengah jalan, maklum boleh tukar. Bagi duk start kereta tak mau hidup. Ni pasal apa, tak tahu. Minyak boh dah semalam. Kita tanya dia bateri. Oh, kereta pun pakai bateri lah. Baru dia tahu. Kawan saya meninggal, maklum bini dia baru tahu kereta tu ada bateri. Dia ingat kereta tu pakai minyak kan. Dia punya tak ambil tahu. Omah lampu terbakar, tak tahu nak buat lagu mana. Dia boleh lah, tapi dia tak macam orang jantan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kepala otak kita tak sama maklum cara memikir. Dia tak maklum, cara memikir ni tak sama maklum. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita menikah. Cara memikir orang lelaki dengan cara fikir orang perempuan tak sama. Tak sama. Orang lelaki menguruskan rumah, orang perempuan menguruskan rumah. Dua cara yang berbeza. Kalau jenis tirih ni orang jantan, orang perempuan dia tak boleh buat. Orang perempuan dia boleh tengok tirai, dia tengok ke arah-arah tu. Orang jantan pula, rumah tak ada tirai, tak apa, ambil surat abang tutup cermin. Yang penting orang tak nampak aku kat dalam. Macam maklum tak tirai. Tirai pula dia nak ada kening tak ada kening. Ada tengok pula. Memang kat kami ada kening pun tak ada kening mampu pergi lah. Janji ada tirai sudah. Macam maklum raya baru ni lah. Nak susun kuih raya tu. Dia ada balang dia. Kalau kami maklum pakai balang kuih raya tu. Kalau orang jantan dia ambil balang kuih raya tu bubuh.
Kalau orang jantan maklum, dia ambil balang kuih raya tu bubuh. Bini dia kata, abang bubuh lah dalam balang bagi elok-elok, bukan balang hak kedai tu. Dia kata, duk kira apa, yang ni kuih duk ada, dah kita jamu dia terkedah, tak tu. Maklum, orang jantan dia lain maklum. Orang jantan dia asal ada, orang perempuan asal lawa. Beza maklum. Maklum tengok nah meja kuliah ni orang jantan sedia. Piring dengan cawan tak masuk langsung warna maklum. Dia asal ada ya maklum. Hak ni orang berbuah yang kopi boleh, orang jantan dia berbuah yang suam. Asal ada. Maklum tengok dia punya tisu. Dia asal ada. Ya, orang jantan kami bukan kisah nak macam ustaz jantan. Bubuh tak rahmat pada tak bubuh. Kalau saya pergi kuliah muslimat, dia lain tu. Dia punya meja kuliah, dia ada renda. Lagu slow benda, dia ada renda kat tepi tu. Dia bubuh. Dia tak ada bos dia dah sekat lagu ni. Dia bubuh pergi elok-elok. Maklum, ni orang jantan jadah pun boleh tarik maklum. Kalau orang perempuan dia buh paku payung. Dia lagi elok-elok. Orang jantan maklum. Asal ada orang jantan. Orang perempuan asal lawa. Tu nak abang, tu yang kata orang perempuan ni nafsu ada apa maklum. Ada 9 akal. Satu orang jantan, akal pula 9, nafsu 1. Saya sebut benda tu dalam ceramah saya dekat sebuah jabatan kerajaan dulu ni. Pengarah dia perempuan, pengarah dia bangkang saya. Ialah kami ada nafsu 9 pun kami tak nak berzina ustaz. Loh. Saya kata siapa yang kata macam tu? Dia buat cengeng itu tak tahu kot dia tu baru nak monopol kot. Tak ada pasal-pasal kita tak sebut dia buat ni. Saya kata, dok puan. Nafsu orang perempuan ni 9. Dia nafsu dia macam-macam. Dia tak semacam. Apa nafsu orang perempuan? Yang pertama, ke arah kecantikan. Agak-agak nafsu orang perempuan nak cantik dengan nafsu orang jantan nak cantik, yang mana paling banyak? Orang perempuan maklum. Nak pi buat rawatan rambut, nak pi buat rawatan muka, nak pi buat rawatan perut. Tu orang perempuan. Kuku. Potong di kedai, lepas potong mereka duduk asah pula bagi bayar meralik. Kami orang jantan maklum dengan pisau pelik tu ya kami kerat. Ada mengepik kuku besar rahmat. Zaman sekolah ni dia aku. Orang jantan maklum mau dia buh mengepik kuku tu besar rahmat maklum dulu ni buh dengan gigi ya. Maklum ingat tu. Berutu ni maklum orang jantan orang perempuan tak dia pergi tonyoh. Lepas tonyoh dia punya tumit pun tonyoh. Tonyoh di kedai macam Pak Long Channel tu Channel tu duduk asah kayu tu dia bawa tang tumit. Dia lantas pasal dia cuci pelak motor tu dia bawa tumit tu. Orang jantan maklum orang perempuan tak. Rawatan muka. Ni dia pergi cucuk balik, dia tarik balik nak bagi cekang. Orang jantan tak maklum. Cuci muka pun balas bini. Bini dia kata abang boleh cuci muka dah kot berminyak sama naik dengan minyak petrol dah abang muka. Baru dia cuci. Tu kata nafsu orang perempuan. Dia boleh duk fikir ke arah kecantikan. Ni kata orang perempuan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kepada kita nak laki dan perempuan. Ang duduk. Sebagai apa dia? Sebagai cara untuk menyempurnakan kehidupan. Menyempurnakan kehidupan. Ni cara nak sempurnakan kehidupan. Cara nak sempurnakan kehidupan ni macam mana? Pencantuman di antara lelaki dan wanita. Betul Allah Ta'ala bagi pula kita anak. Seorang isteri dia boleh bela anak tanpa seorang suami. Seorang bapa dia boleh bela anak tanpa mak.
Boleh tak bela anak? Boleh. Tetapi nak cari kesempurnaan kasih sayang memang payah lah. Anak yang dibela oleh orang mak tanpa pak, boleh bela ambil besar, ambil berjaya apa boleh. Tetapi ada waktu bela tu, mesti mak ni rasa terbeban. Kalaulah pak hang ni masih ada, kan senang. Cikgu telefon anak buat masalah ni, cuba tengok cara pi. Pak pi dengan mak pi beza. Pak pi menyelesaikan masalah, mak pi menambahkan drama. Saya zaman duduk mengajar di sekolah agama tu, kalau main pak ada masalah, dia main-main kita panggil ni, abang, kita nak sembang sikit masalah anak abang. Pak dia tengok tak. Dia buat apa lah tak? Rajang ni. Cakap apa? Ni anak abang ni bukan ada masalah apa abang. Masalah isap rokok abang ni. Saya tangkap dia isap rokok. Okay. Dia terang. Dia tanya anak dia, lah ni hang pilih dua. Antara dua hang pilih salah satu. Hang nak aku buat hang kan? Nak suruh ustaz buat hang? Tu cara apa? Kalau aku buat hang mampu ring aku. Lah ustaz pibuh dia ustaz. Belum saya bubuh dia, ustaz pibuh dah. Dah abang saya ni tak larat nak kata apa dah. Dah ustaz dia duk kata ustaz pibuh ya. Kalau saya buh ni ustaz, mampu budak ni. Oh. Tak apa abang, saya settle abang benda ni, saya settle. Nah. Saya harap dia tak buat dah. Ni aku tak mau dengar dah hang buat dah. Lepas ni kalau main aku tak bincang dengan ustaz, aku main aku sapu hang terus. Anak dia pun janji belah. Anak dia keluar, dia bawa keluar rokok. Budak-budak dah dia bukan tahu ni. Benda membahayakan kesihatan cucu rokok bagi kita. Tu kalau pak, cuba mak mah. Abang nak apa lagi abang? Dia buat drama. Tak cukup kan yang mama bagi selama ni. Mama nak anak mak. Kata hak ni menambahkan masalah aku duk tengok drama ni pula. Dia lain maklum. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kat kita ni, setiap orang ada kelemahan. Setiap orang ada kekurangan. Dan setiap orang ada kelebihan. Sebab tu orang yang ada kelemahan, jangan rasa kelemahan itu ni menjadikan dia ni sebagai orang yang kekurangan dan kelemahan. Dia ada kelebihan. Cumanya hidup kita ni kena pandai tengok tak mana lebih. Jangan duk tengok kelemahan. Sampai kita ni hilang rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila anak yang kehilangan mak bapak ni, bayangkan budak-budak kecil yang tak ada kasih sayang. Dia tengok bagaimana ayah orang lain duk ambil anak, dia terasa. Dia tengok macam mana anak tu manja dengan mak, dia terasa. Bayangkan dia kehilangan kedua-duanya. Allah. Bayangkan kehilangan kedua-duanya. Sebab tu kita ni bila ada anak yatim dalam kampung, kalau dia tak ada mak, maklumlah mak kepada dia. Maklumlah. Tengok anak yatim, maklum kena anggap aku ni macam mak hang, panggil dia amat. Ni hang jangan duk sedih tau ni, kami ni mak hang lah. Kalau ada apa-apa habaq, ada masalah apa habaq kat kami ni mak hang ni. Saya ingat kasih sayang orang kampung dulu-dulu ni lain lah pada law ni. Law ni ada juga lah kasih sayang, tapi tak macam dulu. Budak-budak law pun dia tak macam dulu maklum. Budak-budak dulu dia suka pimpin rumah kawan-kawan. Lah dah. Dia duduk dalam rumah, dia tak apa nak berkumpul dengan kawan-kawan. Dia berkumpul di mana maklum? Dalam game. Duduk macam anak saya, baru dia dah 3. Dia heran dia duduk cakap dengan siapa dalam bilik. Weh, aku masuk dulu sikit. Hang tengok belakang nah, tengok belakang, hang cover belakang. Kita pun buka pintu, hang cakap dengan siapa? Diam lah ni orang duduk main game. Duduk saja tak kita tengok TikTok dia. Dia buat live. Dia buat dengan siapa pula, tengok. Dia 3 maklum dia buat live. Yang aku duduk di rumah, pak aku tak pergi keluar. Tu satu Malaysia tengok dia duduk cerita. Kawan dia duduk komen, hantar keluar main ke? Ayah aku tak pergi keluar ni hujan. Aku nak keluar tak buka pintu, dia marah.
Kawan tu komen siapa ayah kamu? Ustaz Usam. Kenal? Dulu buat live duk cerita kat kawan-kawan dia, kita tak pergi keluar. Sebab tu saya kata Pak Long, dulu kalau budak-budak dulu zaman saya lah, saya cerita ni zaman saya lah, kalau keluar daripada rumah, paling ramai pun kawan saya 15 orang dalam kampung. Lah anak-anak kita tak keluar rumah, dia duduk dalam rumah, kawan dia 15,000 orang. Dia berkawan dengan 15,000 orang. Sebab tu zaman lah mencabar. Dulu Mak Long ingat tak? Kawan-kawan anak Mak Long main kot rumah. Main kot rumah. Sekali dia makan nasi tengah hari kat rumah kita. Saya ingat orang tu dulu. Ni yang nak balik lah ke? Nak balik dah. Balik apa? Balik makan nasi. Main makan nasi rumah makcik ni. Main tu balik tengah-tengah hari panas tu. Main makan. Tak apa makcik. Main lah. Sekali mak marah makan nasi rumah orang. Mak hang berani marah main. Dengan mak hang tu marah. Dia pergi masuk dalam rumah, dia pegang telefon rumah dia, telefon rumah kita. Ni beda weh, anak hang ni aku ajak main makan nasi rumah aku, yang marah dia pula. Tak apalah, aku suruh dia mandi, mayang semua ni. Nak balik hangat-hangat ni. Dulu dia layan anak kawan dia tu macam anak dia dalam kampung. Sampai lah ni budak tu dah besar, budak tu dah berjaya, budak tu kenal jasa makcik tu. Sebab tu jangan dia buat lebih kurang tu ni. Dia 3 orang ni. Try buat lebih kurang, dia ingat dia mati tu. Ni orang tua ni lu kedekut tu. Aku pergi rumah dia, dia masak ayam petang tu. Aku dia ingat nak beli makan, dia halau aku balik ni orang tua ni. Buat lebih kurang, budak-budak kuih besar, kita ni kuih tua. Budak-budak dia ingat Mak Long. Bukti dia raya baru ni. Ada game budak-budak tu dia duduk raya, dia main rumah ayah saya duduk rumah ayah saya. Assalamualaikum. Buka kat pintu, saya buka pintu. Salam. Ada 5-6 orang. So, masuk, makan. Kami tak mau makan dah ustaz, kami nak beraya. Amoi hampa belagak no. Ustaz ajak hamba makan, hamba tak mau. Okeylah masuk. Pas dia makan apa dia main beraya. Beraya kita mau bagi duit, mana kita nak ingat tu lepas bagi orang. Ada budak tu dia just satu ke tadika. Terus buka sampul depan kita. Tarik. Oh, tahun ni sekerat ya. Dia kata. Tak benar. Mana kita ingat tahun lepas kita bagi berapa? Contohlah kalau tahun lepas bagi berapa? Kita bagi RM10 lah. Kita tahun ni bagi RM5. Oh, dia kata tahun lepas ada RM10. Tahun ni RM5 ya. Kawan dia jawab balik. Minyak mahal tau tak lawan. Iran duk lawan. Saya tanya dia tahun lepas ustaz bagi berapa kat apa? Dia bang, oh tahun ni kurang lah. Tu kurang. Saya dah ada cerita kat orang. Kalau aku tahu orang cerita tahun lepas aku tak bagi terus kan. Tu saya tanya pula, tu rumah tu apa tak pergi kat rumah tu? Rumah tu apa tak pergi kat rumah tu? Dia boleh kata lah, rumah tu tengok alas kali, tak apa RM2 lah. Dia ingat, oh budak-budak lah, dia kata rumah tu RM2 dia lah. Malong, budak-budak ni dia ingat malong bukan lagu kita. Kita buat lupa. Budak-budak ni dia ingat. Sebab tu jangan duk buat lebih kurang. Terutamanya anak yatim. Jangan duk tunjuk sangat kita dengan anak kita di depan anak yatim. Kecil hati mereka. Nabi Muhammad ni dia anak yatim. Sebelum dia beranak malong, pak meninggal. Baru duduk dengan mak, baru nak dapat kasih sayang mak, baru nak berbanja dengan mak dah meninggal. Bayangkan. Kalau kita rasa diri kita ni susah, Nabi Muhammad lagi susah pada kita. Oleh itu, tunjukkanlah simpati kita kepada anak yatim. Belailah mereka dengan penuh kasih sayang. Usaplah rambut mereka. Bantulah mereka. Tu dia kata tu. Kena tunjuk simpati yang pertama dekat anak yatim. Yang kedua, belai anak yatim dengan penuh kasih sayang. Ketiga, usap rambut anak yatim. Bukan usap kepala mak anak yatim. Pak Long. Saya ulang Pak Long nak.
Kena usap kepala anak yatim. Hak Pak Long pergi lajak duk usap kepala mak anak yatim tu. Haram. Setuju tak Mak Long? Bukan orang lain lelaki Mak Long. Dia pergi duk usap kepala janda tu apa? Dia kata saya ngaji Nabi kata simpati kat anak yatim. Anak dia bukan mak dia. Dia pergi duk gabui kepala mak anak yatim tu buat apa? Kesian. Ni. Bantulah mereka dekat mana kita boleh bantu. Ambil peduli dengan anak yatim. Walaupun dia ni maklum, kita duk nampak lagu senang, belum tentu. Dia tak apa ustaz, mak dia cikgu. Maklum, belum tentu maklum. Orang susah bukan dia nak cerita kat kita kesusahan dia. Kadang-kadang orang yang ada maruah tu lagi dia tak cerita tentang kesusahan dia. Ya betul dia ni cikgu. Weh ustaz, dia mak dia cikgu ustaz. Cikgu betul. Gaji besar ustaz. Betul. Tapi kita tahu ke apa yang mak dia tanggung? Mak dia dua beradik. Adik mak dia tu cacat, tak boleh nak bergerak. Pak dengan mak dia tu sakit. Dia dah duk kena belah. Berapa ribu duk bagi kak? Yang ni pun dia derah. Kita derah, dia derah lagi. Berapa ribu dia duk bagi dekat mak pak dia duk belah tu. Di kampung tu. Mak pak duk terlantak. Ni dengan hutang rumah. Dengan hutang kereta. Dengan yuran anak-anak. Kita bukan tahu susah orang. Kita tengok orang senang, belum tentu dia senang. Macam mana Mak Long nak cerita tu susah Mak Long ke orang. Ada orang dia dengar kita susah, dia boleh bantu kita. Celaka lagi, dia duduk pergi canang masalah kita ke orang. Dia bawa cerita kita, dia duduk pergi cerita ke orang. Tu Mak Long cukup tak guna. Orang lagu tu, ada tak? Ada. Dia pindah dah itu. Dia duduk main kat kuliah kita, nak kita pindah dah. Daripada Republic of Commonwealth ni. Ada tapi hutang palak berani buat perangai huduh lagu tu. Kepala dengan tangan duduk tempat lain cik, duk buat perangai huduh lagu tu. Dia ambil cerita kita, dia duk bicanang ke orang, hantar tak dia ni lagu ni, dia ni lagu ni, dia ni lagu ni. Dia ni cikgu lah tapi duit bukan ada, entah tak rumah dia tu elektrik kena potong aku, duk kena tolong. Tapi duk canang dekat orang masalah. Hang kalau tak boleh bantu masalah orang, sekurang-kurangnya jangan tambah lagi masalah dia. Kalau kita tak boleh bantu masalah dia, meringankan beban dia, korang-korang, kita jangan duk tambah lagi masalah dia. Understand? Faham Mak Long? Nganga abang nganga, faham ke tak ni hidup abang ni? Kalau kita tak boleh bantu dia, jangan duk tambah masalah dia. Boleh Mak Long? Ni dah lah hang tak boleh bantu orang, hang duk tambah masalah orang. Tak baik lagu tu, tak bagus lagu tu. Tak boleh bantu masalah orang, jangan tambah masalah orang. Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah merasai keperitan hidup sebagai anak yatim. Ayah baginda meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan ibunya. Setelah berumur beberapa tahun, 6 tahun, ibunya pula meninggal dunia. Orang yang menyayangi anak yatim dan mengambil berat tentang kewangan dan kebajikan anak yatim akan dapat masuk ke dalam syurga dan dapat mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat rapat dengan Nabi, seperti rapatnya jari tengah dan jari telunjuk. Rapat lagu tu. Sebaliknya, orang yang memakan harta anak yatim pula akan dihumban ke dalam neraka. Mereka dipaksa menelan ketulan-ketulan bara daripada api neraka. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillahi min. Orang yang memakan harta anak yatim, orang yang menterkedarah harta anak yatim,
akan diberikan ketulan-ketulan daripada ketulan api neraka untuk dia makan. Jaga Pak Long noh, hidup ni jaga. Senang ni Mak Long, kalau dunia ni dia bukan lama, kesenangan di dunia ni tak lama. Saya nak pesan tu ya. Kesenangan kita di dunia ni tak lama. Benda ni Mak Long pun bisa dengar, cuma kadang-kadang terlepas pandang. Dunia ni kita nak senang lama mana? Tak lama mana. Kita senang waktu kita sihat, kita senang waktu kita kerja. Lama mana kita mampu kerja? Lama mana kita mampu senang? Sebab tu jaga hidup di dunia ni, jaga takat-takat padang patut dah. Sebab tu Nabi kata dah, khairul umuri awsatuha. Atas dunia ni sebaik-baik amalan kita ni, kita ambil yang pertengahan. Jangan melebih, jangan terlalu kurang. Ambil tengah-tengah. Nabi habaq dah, hidup di dunia ni benda yang paling terbaik. Hidup di dunia ni Nabi kata, ambil tengah-tengah. Sebab tu hang nak kenal orang pun, sebelum kenal orang betul-betul, jangan melebih ingat dengan satu orang tu. Walaupun hang kenal orang tu pun, jangan melebih dengan orang tu. Sebab apa? Apa pun di dunia ni, hang ambil yang pertengahan. Hang baik dengan orang tu pun berpada-pada, hang benci dekat orang tu pun berpada-pada. Hang sayang dekat seseorang tu pun berpada-pada. Hang marah dekat seseorang tu pun berpada-pada. Sayang, jangan terlalu meletakkan 100% kesayangan kita. Sebab apa? Sebab kita bila-bila pun akan dikecewakan oleh dia. Mungkin kita akan dikecewakan. Maklum sayang ke anak, maklum sayang dekat anak. Allah ni lah anak mak, dia menikah. Maklum dia buat lebih kurang. Maklum kecewa. Baru ni mai 2 lelaki bini dekat saya. Mai nak cerai. Nikah 2024. 2 tahun. Anak baru umur setahun. Mai nak cerai. Saya tanya siapa nak cerai? Siapa yang nak cerai? Siapa nak cerai? Kami dah tak ada kesepahaman, Ustaz. Siapa tak ada kesepahaman? Bini dia kata, tak lah, suami saya ni Ustaz. Dia ni macam mengabaikan saya. Sebab apa mengabaikan? Dia kata dia melebihkan keluarga dia daripada saya. Saya kata cerita tengok macam mana. Dia pun cerita. Saya kata macam ni lah. Saya kata ni, nak pesan kat suami. Kita bila menikah dengan bini ni, kita menikah kesemuanya. Kita menikah dengan dia, kita menikah dengan keluarga dia, kita menikah dengan masalah dia, menikah ke semua. Maknanya kita tanggungjawab bini tu, kita ambil alih. Ada 3 benda kena ingat lepas kita menikah. Yang pertama, kita jangan putuskan hubungan dia dengan mak pak dia, dan isteri pun jangan terlalu jealous dengan suami untuk dia nak jaga kebajikan mak pak dia. Suami ni dia kena duduk tengah-tengah. Ni mak pak aku, ni bini aku, dan tu mak pak dia. Bini pun dia kena ingat, tu suami aku, tu mak pak dia. Tak bolehlah seorang isteri tu dia minta fokus ke semua dekat dia. Tak apalah abang, mak pak abang tu, adik-beradik abang ada lagi. Tak boleh. Hang nak boleh menikah dengan laki hang pun, banyak mana pengorbanan mak mentua hang tu untuk membesarkan laki hang. Bayangkan kita ada anak ni, kita duk bela anak-anak ni, kita sayang macam nak. Tiba-tiba bila mereka menikah nanti ni, mereka buat lebih kurang kat kita. Kekecewaan kita rasa macam nak. Macam tu lah. Dan jangan terlampau sampai duduk jaga mak bapak, isteri pula terlambat. Sakit demam, isteri tak ambil peduli. Bini ni demam dengan sakit kepala, start kereta dukung anak boh dalam kereta. Boh anak dalam kereta, bawa kereta melelong-lelong pergi ambil ubat. Tak boleh. Lagu tu alasan pasal apa? Jaga mak. Tak boleh. Tu kata kena pandai. Maklum pun sebagai mak mentua, sebagai orang tua, masa tu maklum kena jaga jugalah. Di antara hati maklum dan tanggungjawab anak maklum terhadap isteri dia. Kena mak pula jenis 3 suku. Ada agak maklum weh. Dia buat perangai. Dia buat lagu nak mampus tau. Ni kalau nanti ni, kalau tak dan tengok mak, jangan lupa balik mayang jenazah mak.
Oi, dia buh ayat lagu tu. Anak ni baru nak pergi bercuti. Bawa anak-anak dia pergi bercuti sekolah. Elok sampai check in hotel. Duk mana telefon. Ni duk ada dekat, ni mak duk ada di KL, bawa budak-budak ni main berjalan. Mak tak sihat ni. Tiap-tiap kali nak cuti bini dia tahu. Awak mak jadi macam mana ni? Tak boleh bangkit ni. Tu Allah, tak apa mak. Tak apa, nanti saya telefon abang, suruh abang pergi tengok tak. Baliklah mai tengok mak. Kau tak dan tengok mak, nanti balik tengok kubur. Tiap-tiap kali bercuti. Mak Long, bayangkan ni. Saya dengar tu dia. Ustaz, bini dia kata, kalau tak mau bagi dia buat perangai dia tu, kena bawa dia. Bawa dia pula ustaz. Kena ambil 2 bilik ustaz nah. Saya dengan anak-anak duduk sebilik, suami dengan dia duduk sebilik. Oi Mak Long, ni saya nak pesan kat Mak Long di komen noh, jangan dia buat perangai dia tu. Tanggungjawab anak kita ni Mak Long terhadap keluarga dia kena juga. Dia bukan boleh bagi 100% kepada kita Mak Long. Dia tak boleh bagi 100%. Sebab apa? Sebab dia ada anak-anak ni, anak-anak yang memerlukan perhatian dia. Dia ada anak, dia ada bini, dia ada keluarga mentua, dia ada Mak Long. Semua ni dia nak kena bahagi. Daripada 100 ni dia nak kena bahagi. Duit dia Mak Long kena anak, kena bini, kena dengan Mak Long. Daklah dia lain dah ustaz. Belum dia kahwin dengan lagi. Betul Mak Long. Dulu dia tak kahwin, dia tak nak siapa. Lah ni Mak Long. Kalau Mak Long demam, celah tu anak dia demam, celah tu bini dia demam. Nah, dia yang tak demam. Sebab tu kerjasama daripada mak ni kena juga. Ustaz, saya bukan nak pisahkan suami saya dengan mak dia ustaz. Sekurang-kurangnya dia kena faham masalah saya ustaz. Saya tanya pula suami dia, abang lah macam mana? Saya ni 4 hari gila. Dia jawab terang. 4 hari lagi saya gila ustaz. Dia tak tahu fikir. Kepala otak dia diam lah. 4 hari lagi saya gila. Oi kacau, belum kacau. Sebab tu kalau ada mak mentua, jenis tak peduli sangat tu, cukup nikmat tau dekat mak mentua tu. Tak peduli, dia tak kacau. Dia tak kacau. Contoh mak mentua saya. Saya ni dapat keluarga mentua tu, saya nikmat melong. Yang pertama, adik-beradik tak ramai. Bini saya sulung, adik dia seorang. 2 beradik lah. Yang kedua, mak mentua saya ni, pak mentua tak ada dah. Bagus dah, saya tak perlu nak balik rokok daun dengan dia lah. Pak mentua tak ada. Pak mentua tak ada waktu bini saya umur 2 tahun. Tak ada. Mak mentua saya ni pula, Mak Long, dia jenis tak rupa nak menyembang. Ajak main rumah pun tak mau. Saya ingat dekat-dekat saya menikah dengan bini saya 12 tahun dah ni saya menikah. Mak mentua saya main rumah tak dah lebih, dah 15 kali lagi kot. Abang ada mak bila lapi lah nak pergi rumah abang lah ni dia balik main ambil bang. Tak apa. Kita ajak time dia tak ada ceramah apa abang kat bini dia, jom bawa mak pergi keluar makan. Pergi keluar makan, jom mak balik rumah kami. Tak apa, balik rumah mak tak apa. Tak payah pergi duduk rumah hampa lagi. Pokok tak ada siapa nak jurui. Belum. Kalau ajak main rumah pun tak kira-kira kita main tak boleh. Weh, Mak Long, senang oh, belah lagu tu. Senang. Mak pak saya pula, Mak Long, mak pak saya pula, haram sekali pun tak nak main tidur rumah saya. Sebab apa? Sebab rumah mereka selang sebuah rumah pada rumah saya.
Agak-agak bini saya nak stres tak lagu tu. Pak saya pun tak nak main tidur rumah saya. Mak saya pun haram tak nak main tidur. Main lah, main makan, buat makan je dia main. Duk sejam balik. Dia tak peduli lah rumah hang ada beras ke, tak ada beras ke, hang nak makan berapa, bini hang nak masak ke, nak makan kat luar. Mampus pergi kat abang. Senang lagu tu. Senang. Mak mentua saya pula. Mak mentua saya ingat 20 kali pun tak dah balik tidur. Ada lah balik tidur tapi tak pernah balik tidur lebih dari 20 kali. Saya nak balik tidur pun saya segan maklum. Saya segan nak balik tidur. Segan tak mana. Saya baru nak keluar pergi cari cucuk dah di atas meja. Kita pun keluar lah pergi tujuh suku tu nak pergi cari lah nasi lemak. Mandi apa? Pergi mak nak makan apa ni? Tak ada mak beli semua dah. Nak buat lagu mana maklum. Kita ni menentu. Lah mak beli buat apa? Tak apa. Tak saya beli mak. Tak apa. Dia main tidur rumah saya pun saya keluar. Mak nak makan apa? Nu mak masak dah. Senang. Tu saya kata satu nikmat dapat mak mentua jenis tak berapa kacau menantu. Tak ada dah menantu lagu ni. Tak ada dah putih tali kasut tak jumpa dah menantu lagu ni. Tak jumpa dah. Sebab tu saya nak abang kat maklum. Ni saya bercakap sebagai orang muda maklum nak. Menantu dengan anak ni maklum. Kalau dapat mak mentua dengan pak mentua, hak jenis boleh masuk kepala. Kadang-kadang kepala masuk ayak, kadang-kadang tak. Lagu tu bagus. Tak cakap banyak, tak ni apa, tak nu apa, tak. Tak kacau anak menantu, tak kacau apa. Anak menantu ni dia selesa hidup. Bukan kita nak habaq kata, amboi ustaz, kecil hati ni, amboi tak dikacau. Maklum. Perhatian lain maklum ni. Lapak perhatian tu lain. Ni main rumah maklum ni yang saya kata suka kacau ni. Saya bagi contoh nak maklum nak. Mak mentua kawan saya. Bercerai lah itu. Mai. Dia ni, laki kawan dia ni, mak dia lah. Mak dia. Jadi duk kacau menantu ni. Rumah ni maklum 2 hari sekali mai. 2 hari sekali mai ni pergi buka tudung payuk, ambil camca rasa anak tu masak, menantu tu masak. Ni masak lemak bukan macam ni tau. Maklum rasa menantu tu je lah. Ni yang saya kata kacau ni maklum tak? Ni maklum kena faham tak? Jangan duk pergi duk potong apa hak saya ceramah ni Ustaz Usam. Tak bagi mak pak kacau anak-anak. Tengok ni betul-betul bodoh ni. Ni maksud yang saya nak maksudkan ni. Ni kawan saya ni. Mak dia main. Buka payuk nasi di rumah. Rumah ni ni. Depan menantu ni. Ambil. Ni bukan masak lemak. Bukan lagu ni. Sekali pergi ambil pula ni. Masak. Ambil nasi pula duk pegang. Ni masak ni main. Mak nak ajak. Mak masak kat dia daripada kecil. Bukan lagu ni lah. Pergi maklum tengok baju ni. Cara menantu iron baju anak dia. Ni duk pergi hantar dekat dobi ni. Bukan mereka buat bersih pun ni. Kita sebagai isteri kena buat semua. Yalah makcik. Oi makcik duduk kerja apa pun tak ada. Jadi suri rumah. Main rumah ni maklum. Ni tangan ni. Calik lantai. Ni debu-debu lagu ni tak sihat ni. Setahun nanti boleh tahan. 2 tahun nanti boleh tahan mana. Balik rumah tu tak cerita balik rumah duk makan hati lagi. Masak kot tu tak kena. Bersiang bawang lagu ni tak kena. Dia kata silat-silat lagi ustaz. Saya kupas kulit bawang ni dengan mulut dia. Tak pakai mesin, pakai mulut dia kupas kulit bawang. Lah kali isteri dia kata apa abang? Saya dengan abang tak ada masalah. Tapi saya tak tahan dengan keluarga abang. Tak tahan. Sampai duit kupang pun laki dia ni dapat gaji, kena lapor kat mak dia ni. Bagi kat bini berapa, yuran anak berapa, yanu berapa. Sebab daripada sebelum kahwin lagi mak dia duk ngatuk laki dia ni.
Agak-agak maklum kalau maklum sendiri jadi bini dia tahan dia betul maklum dapat mak mentua lu betul. Hak ni depa panggil mertua kiriman neraka. Saya nak pesan kat maklum jadilah mertua kiriman syurga maklum. Jangan jadi mertua kiriman neraka. Sekian dimaklumkan. Syukurlah kita dapat. Sebab tu kata kadang-kadang duk nampak orang tu bahagia, kita bukan tahu kebahagiaan yang sebenar tu lagu mana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan nikmat kepada kita, nikmat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadis ke-18, berbuat baik terhadap anak perempuan, kita sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Jadi untuk malam ni takat tu dululah. Takat tu dululah untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati kita semua di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap, terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata, mohon maaf zahir dan batin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.